Kalau Raza tu dengar lah. Memang taubat. Memang taubat. Okay, Kak, nak tengok tandas Kak? Boleh tak? Sila nak pakai boleh? Tak nak lah. Dah keluar dah tadi. Oh, tandas dia okey Kak. Nice lah. So Kak, cerita kat saya harga Kak. Kalau saya nak beli lah, sebab member saya tu tengah survey lagi. Sebut dia plan nak buat investment lah. Fitri tanya harga. Okey. You boleh beritahu harga Kak? Harga lebih kurang lah. Anda baca buku Harga itu. kalau satu bilik net Dalam lah, rasa dalam lagi cantik lah. dalam lagi lawa. Sini. Sini lah. Okey. Alang-alang dia nak makan dia lama. Okey. So satu bilik dalam 400 lebih. 400 lebih. And kalau dua bilik starting daripada 576. 576. Betul. Yang kita tengok Okey. ni adalah dua bilik. Yang ni 2 bilik lah. So besar kan? 900 square feet. 900 square feet. 904 square feet. Okey, correct. nice. Nice. Terbaik. So untuk investment semua memang ni memang best. Kita boleh buat Airbnb and quality lah dengan dia punya depan tasik. Mana nak dapat lagi? Depan Depan tasik. tasik dekat Betul. Putrajaya. Ni je satu yang ada. Betul. So tunggu apa lagi? Ya. How to get Kal- the life you dream of. Okay, you kena Macam baca mana? buku ni. Baca buku tu. Kena baca buku The Law of Okey. Extraordinary Effort. Buku akak tu. Bila baca, buku I. Oh, So, nice. bila baca buku ni, kita jadi, Jadi macam mana? inspired. Jadi kaya macam akak ah. Tak, macam bos saya. Okey.